Los. Nak tahu tak Capik kena bantai dengan bocah umur 12 tahun. Lepas tu bocah tu mic all tu kat Capik. Game first dia kena bantai dengan bocah umur 12 tahun tu. Memang kena klip lah tu. Tak, bocah tu cakap Capik poket tu. Oh gila, mana tak muka 12 tahun tu kan? Tak muka tu. 12 tahun tu. Kena bantai. Kena bantai. Woi, macam mana Raja Marksman kena bantai dengan budak 12 tahun ni? Hilang maruah Raja Marksman lo, hilang maruah. Lag tu. Asal aku ping 300 ha? Ya, aku ping 1.5 ni. Barwa. Macam mana nak main Ha, macam kau ni? rasa happy lah buat macam ni? Baby, Happy apa kau bocah? bodoh, Bodoh kau balik. Habis ai. Serabut kau. Poke, peluk otak kalau poke. Weh, budak bocah dulunya ke poke. Main, kita mati dengan bocil bodoh main. Aku ingat tak nampak aku tu. Main. Nampak juga. Gila Main dia siap tengah main. Mana nak letak maruah duk main. Dia kata aku poke-poke, dia kata poke-poke.